Kalau datang ke Terengganu tapi tak tahu nak makan kat mana? Video kali ni kita orang nak bawa korang semua ke pot makan yang wajib korang try bila datang ke Terengganu. First kali, restoran nasi dagang Jejantas. Kedai ni terkenal dengan nasi dagang dia yang memang padu, siap balut dengan daun pisang. Kalau datang Ganu, tak lengkaplah kalau tak makan nasi dagang Jejantas ni, yang merupakan signature dari negeri ini. Next, kami makan di Marshima Tom Yum Seafood. Dekat sini ada pelbagai jenis hidangan macam kentang salted egg, ikan siakap 3 rasa, ikan siakap masak steam limau dan macam-macam lagi. Seafood dekat sini semua fresh-fresh tau. Tempat makan dia pun selesa. Memang sesuai kalau nak bawa family dan anak-anak datang ke sini. Kalau korang suka masakan kampung tu, korang wajib makan dekat sini. Mana lagi kalau bukan dekat restoran Singgang Budu. Restoran ni memang terkenal dengan pelbagai jenis lauk kampung. Sampai pening, tak tahu nak pilih yang mana satu. Tempat dia pun selesa and besar. Boleh muat sehingga 200 orang. Kemudian kami singgah di Nyo Pantai Sao Cafe. Cafe ni terletak di tepi pantai. Sesuai kalau korang nak makan sambil healing. Kalau nak OOTD pun memang cantik. Siap nampak view pantai lagi. Dekat cafe ni pun ada banyak side dish yang sedap-sedap, makanan berat dan western pun dorang ada. Cafe ni antara salah satu tempat yang wajib korang pergi. Last kali, kami pergi ke restoran Pioganu. Restoran ni berkonsepkan tradisional, di mana dorang menggunakan corak kain batik sebagai hiasan. Restoran ni pun ada pelbagai menu yang menarik seperti masakan kampung. So, korang dah tahu kan nak makan dekat mana? Jangan lupa pergi ke semua tempat yang ada dalam video ni. Korang confirm takkan menyesal.